Okey, baiklah, kita akan ke sesi uji minda sekarang, di mana kita akan menguji soalan berkaitan dengan bab 4 tentang siri tentang kereaktifan logam, iaitu subtopik menentukan kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam. Okey, bagi soalan yang pertama, okey, lengkapkan persamaan perkataan bagi setiap tindak balas oksida logam bersama dengan karbon. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu menjawab. Di mana zinc oksida tambah karbon, dia akan jadi apa? Aluminium oksida tambah karbon, dia akan jadi apa? Dan plumbum 2 oksida bersama dengan karbon, dia akan jadi apa? Baik, mari kita lihat jawapannya. Baik, zinc oksida dipanaskan dengan karbon akan membebaskan logam zinc dan juga gas karbon dioksida. Manakala aluminium oksida apabila dipanaskan dengan karbon, tiada apa-apa perubahan yang dapat dilihat. Dan plumbum 2 oksida apabila dipanaskan dengan karbon akan menjadi logam plumbum dan juga gas karbon dioksida. Soalan yang seterusnya, nyatakan logam yang kurang reaktif daripada karbon. Terangkan jawapan anda. Baik, di sini kita ada 2 logam yang kurang reaktif, iaitu zinc dan plumbum. Oksida bagi logam yang kurang reaktif daripada karbon akan diturunkan kepada logam melalui pemanasannya bersama karbon. Soalan yang ketiga. Okay, cikgu nak kamu fikirkan dan gariskan jawapan yang betul. Yang pertama, jika karbon boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, ini bermakna karbon adalah apa? Lebih atau kurang reaktif daripada logam tersebut. Kamu fikirkan sama ada lebih ataupun kurang reaktif. Okey, jawapannya adalah lebih. Okey, pandai. Okey, yang kedua, jika karbon tidak boleh menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, ini bermakna karbon adalah apa? Lebih atau kurang reaktif daripada logam tersebut. Baik, cikgu bagi masa untuk kamu berfikir jawapan yang mana betul. Jawapannya ialah kurang reaktif daripada logam tersebut. Baik, itu saja soalan daripada cikgu. Simple, ringkas dan pendek. Harap bermakna untuk kamu menjawab dan membuatkan pemahaman kamu lebih meningkat berkaitan dengan tajuk kereaktifan logam, terutamanya menentukan karbon dalam penentuan tindak balas ini. Okay, dengan itu, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.